Yang ini memang kena masuk training modul lah sebab hadis biasanya yang cikgu cover, yang cikgu macam mahir, biasanya hadis yang sunnah tu. Jadi sunnah gitu, sunnah tu bagus dah. Jadi sunnah. Cuma kalau sekadar kita label sunnah, dia adalah story yang kita tak tahu sirah dia apa. Jadi dalam sunnah mana sirah? Jadi hadis-hadis yang dalam modul saya bawakan ni, hadis cerita tu lah. Nanti ada cerita dalam Nabi Nabi. Nanti macam mana cerita dalam Wahyu? Kan kadang-kadang Nabi suruh baca, apa asal tadi dia? Bagi anak-anak semua sama-sama perkataan ini, Iqra. Nabi kata tak tahu nak baca, dalam hadis sebut, ma'ana biqari, sebut sama-sama. So, dia sebut dalil. Seperti mana dia sebut, ayat. Kita train